Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini di Masjid Darul Khairat Kampung Bakam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan dengan kesihatan yang baik dan kepanjangan umur untuk kita dapat terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merupakan tujuan kita ini diciptakan dan dihidupkan di atas muka bumi ini. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini hendaklah berbeza daripada hidup orang yang tak ada iman, orang yang tak ada Tuhan. Berbezalah hidup kita ini daripada haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan, kerana kita ini makhluk yang diberikan tanggungjawab untuk ibadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak sambung majlis ilmu kita, perbincangan ilmu, tapi malam ni kita tukar topik, tukar bab. Dah 2 minggu dah kita membincangkan satu kitab, iaitu Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, iaitulah kitab yang membicarakan tentang makmum dan masalah imam, masalah makmum, masalah imam dalam salat berjamaah. Tapi malam ni kita tukar balik kerana kita bergilir. Satu kitab itu kitab fiqh, satu lagi kitab tasawuf. Malam ni balik kepada kitab tasawuf, perbincangan tasawuf. Minggu depan kita balik kepada kitab fiqh semula. Baik. Malam ni kita nak sambung perbincangan kitab tasawuf kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin. Iaitulah kitab yang membicarakan tentang penyucian jiwa, penyucian hati daripada segala sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Ni penyakit ni tuan-tuan, kita kena belajar. Sebab tu kita belajar kitab tasawuf. Kerana tasawuf ni satu jenis ubat yang dia ini mengubat segala jenis penyakit-penyakit ada dalam hati. Yang kita duk makan ubat yang diberi oleh doktor tu, di klinik, di hospital itu, ubat penyakit-penyakit yang boleh di-scan, boleh diketahui, boleh dicek. Yang ni darah tinggi, yang ni gout, yang ni dia gastrik, yang ni dia sakit itu dan inilah. Tapi sakit yang basa jenis dalam hati, dia duduk dalam hati je. Dan barang jenis tak nampak, tapi duduk bersarang dalam hati. Penyakit ini. Jadi kena mengaji, kena belajar supaya kita sendiri dapat mengubatinya. Penyakit ni dia tak boleh serah pada orang lain untuk mengubat. Tak boleh. Dia kena, kita sendiri kena cari ubat. Ubat dia adalah mengaji. Ni kita tasawuf ni. Pengajian tasawuf. Ini ubat dia. Baik. Malam ni masuk kepada fasal yang ke-8, iaitulah yang membicarakan pada tentang
membesarkan diri, maksudnya orang yang sombong ataupun orang yang takabur. Jadi kita lihat bagaimana penulis ini, iaitulah apa nama kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kitab yang membicarakan tentang penyucian jiwa dan hati. Baik, kita lihat perkara membesarkan diri, iaitu satu sifat yang tak patut ada dalam jiwa, dalam hati kita. Kita nak kena cuci, nak kena basuh, nak kena padam, nak kena delete dia, buang dia. Dengan apa? Dengan cara kita kena mengaji dan mempelajarinya, barunya jadi ubat. Baik. Adapun kibir ataupun takabur, iaitu membesarkan diri, maka iaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang di dalam hati yang dicela oleh syarak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qila dkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, iaitulah dikatakan kepada mereka, masuklah kamu hai orang yang kafir akan pintu neraka, padahal keadaan kekal mereka itu di dalamnya. Maksudnya masuk mereka ini dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan mereka ini kekal selama-lamanya. Siapanya? Orang kafir. Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri, orang yang sombong, takabur diri mereka itu. Orang kafir ini dia takabur dengan Tuhan. Takabur pada keimanan, kepercayaan kepada Tuhan. Dia berasa dia tak perlu Tuhan. Dia berasa dia ini boleh hidup sendiri, boleh buat sendiri, boleh segala-galanya. Dia rasa Tuhan ini suka hati, yang mana dia nak percaya, yang mana dia nak beriman. Suka hati. Tak boleh. Percaya dan beriman ini dia kena tahu dengan sebenar-benar, dengan sebetul-betulnya. Yang mana betul? Yang mana sebenar? Bila dikaji, bila dipahami, bila kita gunakan akal, kita meyakini, kita memahami bahwasanya yang sebenar-benar Tuhan itu adalah Allah Azza wa Jalla yang patut diimani. Tapi orang kafir tak mau. Takabur dengan Tuhan, sombong dengan Tuhan, tak mau. Dia tahu yang buat ni, yang buat dunia ni siapa dia. Tapi tak mau beriman dia. Takabur dengan Tuhan. Jadi kita ni jangan ikut perangai macam mereka. Dah Islam, dah beriman dengan Tuhan, lepas tu perangai sikap macam mereka juga, takabur, sombong diri pula dengan Tuhan. Dah beriman, sombong diri pula. Baik. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Tidakkah di dalam neraka Jahannam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu, yakni orang yang takabur, iaitu sesungguhnya di dalam neraka itu iaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya, yakni tempat orang yang takabur. Nabi SAW peringatkan kepada kita, ibu ayah sekalian, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibr. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, tiada masuk akan syurga oleh seseorang yang di dalam hatinya setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada takabur. Apa maksudnya tuan-tuan?
Orang yang dalam diri dia ada sebesar biji sawi saja pun kecil je, besar sebiji sawi saja pun sifat takabur, sombong dengan Tuhan, sombong dengan manusia. Orang ini tak dapat masuk syurga. Bukan tak boleh masuk langsung. Selagi dia beriman, dia orang Islam, boleh masuk. Tapi tak dapat masuk dengan mudah. Terpaksa melalui jalan yang payah. Terpaksa menunggu masa yang lama. Kenapa? Kerana dia nak dikena basuh, nak kena bakar, buang tu. Buang apa tu? Perangai sifat takabur tu. Kerana sifat takabur ni, sifat siapa dia tuan-tuan? Sifat syaitan, sifat iblis. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Apabila kami berkata kepada malaikat dan seluruh makhluknya termasuk iblis supaya mereka ini sujud kepada Adam, sujud hormat, bukan sujud menyembah, tunduk hormat kepada Adam. Si mau, iblis dia mau. Malaikat je, malaikat tunduk hormat tapi iblis tak mau. Mereka ini Allah kata, kamu orang ni adalah orang yang sombong dan kamu adalah orang-orang yang kafir, kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul jabbarunal mutakabbiruna yawmal qiyamati fi suratid dhar yata'ahumun nasu lihawaihim 'ala Allah azza wa jalla. Dihimpunkan akan segala orang yang gagah, yang membesarkan diri pada hari kiamat seperti rupa semut kecil, padahal memijak akan mereka itu akan segala manusia kerana sangat hina mereka itu pada Allah Ta'ala. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang membesar diri atas dunia dulu, dihimpunkan mereka itu di dalam neraka di hari kiamat nanti. Mereka itu dipijak-pijak, ditinjak-tinjak oleh siapa? Oleh sekalian manusia. Kenapa? Kerana sikap membesar diri, sombong mereka itu di atas dunia. Atas dunia, saya yang paling hebat, saya paling bagus, saya paling terbaik, sayalah segala-galanya. Hebat kita ini membesarkan diri kita daripada seluruh manusia. Tapi di akhirat nanti ditinjak-tinjak aja. Ini orang yang perasan diri hebat ni. Orang yang perasan diri dia lebih ni. Orang yang perasan dirinya segala-galanya besar, segala-galanya. Sebab dia ada harta, dia lebih. Sebab dia itu ada rupa paras, dia lebih daripada orang. Sebab dia itu ada berpangkat besar, dia lebih daripada orang. Orang ini nanti di akhirat ditinjak-tinjak aja. Menandakan Allah menghina mereka di akhirat nanti. Habis itu nak buat macam mana Ustaz? Jadilah manusia biasa, hamba Allah yang sama-sama rata kita ini di atas dunia. Yang mulia, yang hebat, yang terbaik hanyalah di mata Allah yang siapa-siapa paling bertakwa. Itu je. Tapi di mata manusia sama semua. Baik. Syahdan dan hakikat takabur itu bahawa melihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain daripadanya. Tu orang takabur tu. Orang yang perasan diri dia lebih besar, lebih tinggi, bukan maksud besar badan, tinggi dia punya kaki kepala dia, bukan. Maksudnya tinggi perasaan dia tu. Dia rasa lebih daripada orang. Dia rasa besar daripada orang. Dari segi segala pangkat, darjat, kedudukan, harta dan sebagainya. Dan melihat ia akan orang lain itu hina daripada dia.
Dia tengok orang ni kecil daripada dia. Bukan maksudnya kecil, nampak pakai spek mata nampak kecil je. Bukan. Bukan begitu. Maksudnya nampak orang ni lekeh dia. Saya ini paling hebat di kampung ini. Saya paling kaya. Saya paling besar rumah. Saya paling banyak kereta. Saya paling banyak pakaian-pakaian yang baru mampu beli. Hari-hari beli di Shopee, TikTok, order TikTok. Pasal saya paling banyak duit. Tengok orang sebelah tu. Ada TikTok tetapi nak beli baju sehelai pun tak mampu beli. Kami itu jangan kata setiap hari, 5 jam sekali beli baju. 5 jam sekali beli baju TikTok. Kumpul dalam almari di rumah. Tu orang sebelah rumah saya tu, orang jiran sebelah rumah saya tu, TikTok ada, tetapi nak beli baju harga RM30 pun tak mampu beli. Rasa hebat kita ni daripada orang. Dan merendah-rendahkan orang pula. Dan alamat takabur, yakni tanda takabur itu ada kalanya nyata pada lidah, seperti katanya, aku baik daripada si fulan, aku mulia daripada si fulan, seperti kata iblis laknatullahi alaih yang dihikayatkan di dalam Al-Quran Karim. Iblis macam tu lah. Ni tuan-tuan, tengok iblis kata apa ni iblis ni? Iblis kata depan Allah Ta'ala bagaimana? Dia kata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis kata dekat Allah Ta'ala, ya Allah, engkau suruh aku sujud pada Adam, tunduk hormat pada Adam, sedangkan aku ini terlebih mulia daripada dia, daripada Adam itu, kata Iblis. Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan dia, yakni Adam, daripada tanah. Mana mulia? Aku paling mulia. Jadi, buat apa aku nak tunduk hormat pada dia? Ni kalau kita ni dalam kampung kita ada sifat dan perangai ini, kita ini memakai perangai ataupun sifat iblis. Na'udzubillah. Kalau dalam kampung kita ni, ada orang yang perasan dia ini, buat apa aku nak bersalam dengan dia? Buat apa aku nak senyum dengan dia? Buat apa aku nak hormat dengan dia? Aku lebih hebat, aku lebih kaya daripada dia. Dalam kampung ni, saya paling berjawatan dan besar sekali jawatan saya dalam kampung ni. Contoh. Jadi, tak payahlah tak patutlah aku hormat dia, salam dia, senyum dengan dia. Yang sama level dengan aku nun, YB, datuk, menteri, baru aku bersalam. Baik. Jadi perangai itu perangai siapa? Perangai iblis. Sifat iblis. Dan ada kalanya nyata pada kedudukan seperti ia meninggikan akan kedudukannya dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang banyak. Tu rasa tinggi kedudukan dia daripada orang lain. Dialah segala-galanya. Tinggi pangkat, tinggi kedudukan, tinggi darjat. Dia golongan bangsawan. Dia ini anak keturunan orang hebat-hebat. Baik. Perangai ini perangai iblis pun. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara dengan orang seperti ia tidak mahu kalah daripada perkataan orang. Nampak. Ini banyak kita duk pakai ni perangai ni kita ni. Banyak kita duk bersifat seperti sifat ini. Iaitu apa dia? Kadang-kadang kita ni kalau kita bercakap dengan orang tak mau kalah. Orang cerita kami bulan lepas alhamdulillah anak bawa kami jalan-jalan Kuala Lumpur, tengok KLCC, tengok naik monorail, komuter, LRT,
Ah, duk cerita, kita duk cerita lah seronok kerana anak menantu kita bawa kita jalan ke Sinun. Oi, yang ni tak mau kalah juga. Kami mujur jugalah alhamdulillah. Anak menantu kami pun bawa berjalan juga masa cuti di bulan lepas. Kita pergi KL, kami nun pergi Australia. Pergi minum susu sapi tu perah sendiri, tak ada mulut perah sendiri. Tak beli susu yang di dekat sini ni. Ah, tak kalah. Yang seorang lagi pula, kami lagi dah bersyukur, kami tu lagi bersyukur kerana anak menantu kami pun sama juga bawa kami berjalan makan angin. Yang ni KL, yang ni Australia, yang ni nun pergi kutub utara nun, tempat sejuk nun. Jauh sekali, tak ada orang boleh lawan, tak ada siapa di challenge dah, tak. Tak ada. Tak ada siapa challenge dia dah. Pasal kutub utara hujung sekali. Tempat paling sejuk, mana ada orang nak pergi? Ah, masing-masing tak mau mengalah. Ini pun sama juga perangai siapa dia? Perangai setan, iblis. Tak mau mengalah ni, tak mau tunduk merendah diri, tak mau. Jadi nak macam mana Ustaz? Diam-diam sudahlah. Kalau kita ini ada pergi makan angin di mana Taiwan ke Hong Kong ke Australia ke main-main dengan kangaroo ke apa semua, senyap-senyap lah. Masuk sikit-sikit dalam TikTok, jadilah tunjuk sikit-sikit. Jangan terlebih gila. Sikit-sikit jadilah. Ni tak semua. Dalam TikTok itu 24 jam itu setiap 30 minit gambar kita aja, 30 minit gambar kita, muka kita aja. Satu gambar masuk satu TikTok. Satu gambar setengah jam lagi masuk lagi. Setiap satu keping gambar. Duk gambar kita aja semua. Okey, sikit-sikit bolehlah nak tunjuk pada siapa dia, tunjuk pada semua sebab kita ni ada anak menantu yang baik, yang bagus. Anak menantu kami syukur alhamdulillah baik dengan kami. Jadi bawa kami berjalan-jalan. Tunjuklah sikit. Tak apalah. Siapalah. Ini kadang-kadang melebih gila kan. Tapi nak pergi umrah, pergi haji, pergi Mekah, siapa tunjuklah gambar kita. Kita ini apa nama dapat syukur, dapat masuk ke raudah, dapat beribadah dan sebagainya. Tapi jangan berniat riak pula. Kalau niat nak tunjuk kepada orang kita ini dapat itu, dapat ini, kelebihan itu, kelebihan ini, jadi riak pula. Sekadar kita nak kongsi supaya Masya Allah seronoknya dia dapat masuk raudah, dia dapat cium hajarul aswad, dia dapat solat di hadapan Kaabah, seronoknya dapat timbul di hati kita perasaan itu. Nak pergi jugalah kami pun. Siapa lah. Baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, wal mutakabbiru huwa alladhi in wu'idha anifa aw wa'adha annafa. Maksudnya, orang yang takabur itu iaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci. Ni termasuk juga ni perangai sifat orang takabur. Kalau orang tegur dia, tak mau dia ikut, tak mau dia dengar. Bahkan dia kalau ditegur oleh orang, siapa dia ni nak tegur aku? Dia tak kenal aku ke? Ni dalam kampung tu, saya kenal kami ke? Kami tu siapa? Main tegur-tegur je kan? Sedangkan tegur menegur itu sifat siapa? Sifat Nabi SAW. So, Nabi ni suruh kita tegur menegur setiap orang umat Islam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sama-samalah kita ini memberi teguran kerana memberi tegur itu, peringatan itu adalah memberi manfaat kepada sekalian manusia. Tuan Syekh kata, ya Ismail.
Betul kan Ustaz Ismail ya? Ha? Ustaz Ismail ya? Kan? Saya tak apa nampak atau apa tak, kena pakai spek dah saya ni. Kan ya? Baik. Hmm. Jika ditegur oleh orang lain, maka ia marah dan benci. Kalau orang tegur kita ni tak suka. Tak suka orang tegur kita. Pasal aku siapa? Kau siapa tegur aku? Yang boleh tegur aku nun, yang pangkat tinggi-tinggi baru boleh tegur. Ini juga sifat orang takabur. Sama seperti iblis. Allah suruh dia sujud, beri kepada dia sujud, suruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Saya mau. Sampai Tuhan paling besar, berkuasa, Tuhan yang menjadikan dia suruh beri penghormatan kepada Nabi Adam pun tak mau. Dahsyat betul dia punya perangai sikap iblis ni. Jadi kita jangan tiru sifat iblis ni. Tak boleh tegur langsung. Orang tegur sikit tak boleh. Kita marah, kita tak suka, kita benci, kita geram. Baik. Dan jika ada ia menegur akan orang, maka ia itu dengan keras perkataan lagi suka mungkir akan orang. Kalau dia orang tegur dia tak mau. Tapi dia suka nak tegur orang. Dia yang paling layak tegur orang. Kalau dia tegur orang pula, kalau tegur pula orang pula tuan-tuan, tegur dengan suara yang kasar, tegur dengan suara yang keras, menandakan dia itu sombong betul. Orang nak tegur orang tak macam tu. Imam Syafi'i kata, kalau orang tu tegur engkau di hadapan orang ramai, bermakna dia tu bukan nak tegur, bukan nak bagi nasihat, tak. Dia nak pelekehkan kita. Dia nak merendahkan kita. Sebaik-baik menegur di mana? Sebaik menegur adalah dua-dua sama-sama. Panggil datang sini, cakap dengan dia baik-baik, supaya apa? Tak ada siapa yang dengar, tak ada siapa yang tahu kita dengan dia aja. Itu sebaik-baik menegur. Tapi kalau kita ni tegur depan-depan orang, saya tak kira, saya ni ustaz, saya ni tak kira, saya ni jenis orang yang laser, mulut laser. Kalau tak betul, depan-depan tu saya tegur tu. Biarlah dia nak terasa hati. Sebenarnya tuan-tuan, niat baik nak menegur tu bagus, tapi kalau tegur depan-depan macam tu, jadi baik ke tak dia baik? Tak jadi baik. Dia bukan dia itu nak dengar teguran kita, bahkan dia terasa hati, bahkan pedih hati dia. Maka sebab itu, adab menegur adalah engkau dua-dua dengan dia. Yang boleh tegur di depan ramai-ramai siapa dia? Bukan sifat iblis ni, bukan sifat iblis. Boleh tegur ramai-ramai ni siapa dia? Orang yang mengajar. Ustaz lah. Tu atas khutbah mimbar tadi dah tegur dah. Ni pun kita beri peneguran secara lembut pula. Yang boleh tegur ramai-ramai ni, secara ramai-ramai, orang yang mengajar, dia boleh tegur. Sebab dia tak tuju pada siapa-siapa, dia umum pada semua orang. Tapi kalau kita ini tegur orang, seseorang kita nak tegur dia, kita ni pula kadang-kadang ni, satu sama satu, berdua dengan dia, tak berani nak tegur. Tapi depan orang bukan main. Kami tak kira depan orang ke tak depan orang. Kalau dia tak betul, kami tegur. Kalau kita kena tegur, kita tak mari terus masjid. Tinggal terus. Kena tegur sikit, tak datanglah masjid. Surau tinggal terus dah. Kalau kita kena dengan kita. Tapi kita tegur orang boleh. Depan-depan orang ramai. Ini tidak. Ini satu sifat sombong, takabur, menegur dengan cara begini. Baik. Maka demikianlah adanya, dan barang siapa melihat akan dirinya itu lebih mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka iaitu
dia itu orang yang mutakabbirin, iaitu orang yang takabur. Dia kalau dia perasan dia ni lebih segala-galanya mulia daripada segala-galanya, maka orang ni orang mutakabbirin, orang takabur. Kalau dia merasa lebih segala-galanya daripada orang takabur. Tetapi sayugianya, yakni sepatutnya engkau ketahui bahawa kemuliaan itu iaitu orang yang mulia itu, siapa dia? Orang yang mulia itu iaitu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, iaitu orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Itu paling mulia. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan cari kemuliaan dengan manusia. Jangan nak orang panggil kita, hormat kita, respect kita, orang itu tabik spring dengan kita. Jangan, tak payah. Biar kita cari hormat daripada Allah Ta'ala. Biar kita cari kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Kerana itu yang Allah sebut. Sesungguhnya orang yang paling mulia sekali adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling dia itu baik dengan Allah Ta'ala. Itu orang yang paling mulia. Kalau setakat kita ini, kita sedekah atas dunia ni banyak-banyak, tujuan supaya orang hormat, respect kita, orang panggil kita ini dermawan, jutawan, tak ada mulia. Itu mulia sekejap atas dunia, mulia pada mata manusia aja. Tapi pada mata Allah Ta'ala di akhirat tak ada apa-apa. Kosong. Rugi je. Biar kalau nak buat sesuatu kebaikan, biar kita ini cari kemuliaan di mata Allah Ta'ala. Bukan cari kemuliaan pada mata manusia. Baik. Dan lagi seyogianya, sepatutnya bahawa engkau i'tiqadkan bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah engkau lihat bahawa orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Itu cara. Ustaz, bagaimana cara kalau gitu? Kita nak buat macam mana cara nak bagi kita ini merendah diri supaya kita ni tak sombong, tak takabur, tak meninggi diri, tak bangga diri? Nak buat macam mana? Macam ni ada cara dia. Disebut dalam kitab ini oleh muallif, penulisnya, iaitulah bahawa engkau i'tiqadkan bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah yang lain, dan hendaklah engkau lihat bahawa orang lain itu terlebih mulia daripadamu. Itu cara dia. Kalau macam tu, selamat. Selamat apa? Selamat iman kita. Dia tak jatuh kepada takabur. Takabur ni sebesar-besar kerosakan yang akan dia tanggung di akhirat. Dia solat banyak, dia ibadat banyak, dia haji banyak, dia umrah banyak, dia buat baik banyak, tapi ada takabur sikit dia, sebesar biji sawi ni, dia tak dapat masuk syurga terus. Dia kena tunggu, lambat dia kena padam yang tu dulu di akhirat. Sayang betul sekali. Jadi cara nak buat macam mana? Engkau memandang diri engkau ni tak mulia, tak ada apa-apa yang mulia di dirimu ni. Yang mulia itu orang sekeliling aku ni yang mulia. Aku tak mulia. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak, ni cara dia ni, tengok tuan-tuan. Jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu ni. Tengok budak-budak, kita kata dalam hati kita. Kata apa? Bahawa kanak-kanak yang kecil, yang kanak-kanak itu tiada dia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, maka tiada syak bahawa kanak-kanak itu terlebih mulia daripada aku. Ini orang ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, dia buat macam ni. Dia ni ulama sufi ni serban besar dah. Jubahnya hebat dah. Ilmu dia tu tinggi dah. Tapi tengok kanak-kanak, tengok budak-budak, dia kata budak-budak ni lebih mulia daripada aku.
Walaupun budak-budak tu tak tahu apa. Budak-budak kecil tak tahu apa. Dia kata budak-budak ni mulia daripada aku. Sedangkan dia tu tok guru dah. Dia itu ilmunya tinggi dah. Orangnya hebatnya. Tapi dia kata kanak-kanak ni lebih mulia daripada aku. Kenapa? Pasal dia budak-budak tak ada dosa. Aku hidup 60-70 tahun dah ni. Walaupun rajin sembahyang, kaki masjid, rajin baca Quran, rajin zikir, aku ada dosa. Budak-budak tak ada. Ini cara kita nak mengubat hati kita, bagaimana nak buang sifat takabur tadi tu. Tengok kanak-kanak, dia paling mulia daripada aku. Dia tak ada dosa. Aku ni walaupun rajin sembahyang, confirm ada dosa. Baik. Kemudian, dan jika engkau lihat akan orang yang lebih tua daripadamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahawa orang ini berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dahulu daripada aku. Maka tiada syak dia terlebih mulia daripada aku. Bila kita tengok orang tua daripada kita, lebih tua daripada kita, dia pangkat abang daripada kita, pangkat kakak daripada kita kata apa pada diri kita, dia lebih mulia daripada aku. Kenapa? Pasal dia lebih dahulu hidup daripada aku, dia lebih banyak ibadat daripada aku. Aku baru tahun tok je jadi ahli masjid, kaki masjid. Orang tua tu, Pak Haji tu, berpuluh tahun dah pergi ke masjid. Macam tu. Kita kata macam tu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak berasa sombong akan diri kita, tak merasa besar pada diri kita. Baik. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu bahawa orang ini diberi Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberi akan daku, dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia. Maka tiada syak lagi, dialah terlebih mulia daripada aku. Macam tu pula. Tengok bila bertemu dengan orang yang lebih alim daripada kita, kita rasa dia lebih mulia daripada aku. Sebab dia itu tinggi ilmu dia daripada aku. Dia lebih mulia daripada aku. Kita anggap begitu. Supaya kita tak berasa kita ni paling tinggi ilmu kita. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahawa orang ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan jahilnya, dan aku, yakni sedangkan aku berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan ada ilmu. Ya tuan-tuan. Baik, kita azan sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
La haula. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وشرف الدرجة العام إنك. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi, iaitulah kalau kita ini tengok orang lebih jahil daripada kita. Kita ni duk mengaji 3-14 tahun dah. Orang ni baru nak datang masjid. Orang ni baru nak mengaji. Baru nak dengar kuliah, nak dengar ceramah. Jadi kita kata apa? Kata pada diri kita. Jangan kita kata, jangan kita kata, alah dia ni umur dah sakit-sakit lutut, sakit-sakit pinggang, baru nak datang masjid, baru nak mari mengaji. Aku tu berbelas-belas tahun dah duk dengar kuliah tu. Jangan kata macam tu. Tapi kata apa? Kata pada diri kita, kita kata dia tu walaupun tak berapa pandai lagi, baru belajar, baru mengaji, sekurang-kurangnya kalau dia buat salah, salah dia tu sebab dia jahil. Aku ni kalau buat salah, buat dosa, tapi aku ada ilmu, maka aku ni lebih hina daripada dia. Aku lebih salah daripada dia. Aku buat salah dalam keadaan aku ada ilmu. Mengaji 4-15 tahun dah. Kalau kita mengaji kitab dengan tok guru, kitab kita ni duk pegang macam ni mengaji, habis kulit pun habis semua, hancur habis semua. Mengaji rajin punya. Tapi bila kita buat salah, kita buat dosa, kata pada diri kita, dia lebih mulia daripada aku kerana dia itu buat salah, dia jahil. Aku buat salah tapi aku ni orang yang mengaji, aku ada ilmu, jadi dia lebih mulia daripada aku. Kata macam tu dalam hati. Supaya apa? Kita tak jadi sombong, tak macam tadi. Alah, sembahyang apa? Tadi dia tengok dia ambil sembahyang, ambil wuduk tadi pun tak berapa nak betul lagi. Orang basuh tangan dulu, dia basuh kaki dulu. Kata kat dia buat apa? Pergilah tunjuk dekat dia, Haji, rasa-rasanya macam tak berapa kena ni cara ambil wuduk ni. Dia kata macam mana? Pasal kami dengar ustaz tunjuk dulu di masjid, dia tunjuk macam ni. Basuh muka, basuh tangan, kepala, telinga, baru kaki. Kaki last sekali. Ajar dia macam tu. Ini tengok dalam hati kita kata apa? Tua-tua pun tak pandai ambil wuduk lagi. Kan? Ni confirm ni masa muda-muda dulu ni enjoy sana sini. Kita dalam hati kita tu. Cuba kita dalam hati kita kata, tak apalah dia salah dalam buat amal ibadat kerana dia jahil, Allah ampun dosa dia. Aku ni pandai sikit, lebih banyak mengaji sikit daripada dia. Kalau aku buat salah juga, aku paling teruk sekali. Akulah yang paling hina sekali. Macam tu. Pujuk hati kita macam tu. Baik. Sekali lagi tuan-tuan. Dan tiada diketahui dengan apa dimati akan dia
dan barangkali ia taubat, maka diampun Allah Ta'ala akan dosanya itu, iaitu mati di dalam kebaikan. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati di dalam kejahatan. Wal'iyadzubillah. Atau tengok orang, kita tengok orang jahat, orang ahli maksiat, kita tak boleh terus menghukum, mengata, mengutuk, menghina dan mencaci, mencerca, tak boleh. Kerana boleh jadi dia mati, sebelum dia mati itu dia minta ampun, dia taubat dengan Allah Ta'ala, dan taubat tu diterima Allah Ta'ala. Kita ni duk pergi sembahyang, rokok sujud, sembahyang tak berhenti, sembahyang sunat, puasa sunat, baca zikir, baca Quran. Entah-entah aku ni mati nanti macam mana? Mati dalam keadaan jahat ke, buat dosa, maksiat ke, tak tahu. Maka sebab tu tak boleh mengata apa-apa pada orang ni bila kita lihat dia buat salah, buat dosa. Habis tu Ustaz, kalau kita tak kata, tak kata benda tu betul. Kalau tak kata, dia duk buat macam tu juga. Tidak, kita ada cara yang lain, iaitu kita ini dengan menasihati dia. Macam kita sebut tadi, jumpa dua-dua sama dia, dua-dua orang. Jumpa kita sama dia. Kita dengan dia aja. Bawa pergi minum kopi di kedai. Bawa bagi dia makan nasi biryani sikit. Suruh dia tambah sikit kambing ke apa, kari kambing. Takkan dia tak dengar kata kita nasihat lagi. Kan? Awak macam tu. Ini kita tak, satu kampung ni, padahal kawan tu salah ambil sembahyang, ambil wuduk tadi salah sikit je. Satu kampung cerita, semua orang tahu. Apa itu orang tak pernah pergi ke masjid. Dah lah malam tu baru nak pergi masjid. Semua umur hidup si pernah nangganya si datang masjid. Malam dia ajak datang masjid. Tapi dah lah baru datang masjid. Ambil sembahyang pun salah lagi pula. Habis satu kampung, canang habis semua cerita. Jadi rosak habis. Ujung-ujung dengar di telinga dia, malas pergi dah. Malam esok tak nak pergi dah masjid. Orang kutuk aku, orang hina aku. Maka tu sebab tu tuan-tuan, ada orang yang baru datang ke masjid, raikan dia, kita muliakan dia, bersalam dengan dia, tanya khabar dia, pegang dia, bercakap manis dengan dia, bermanis muka dengan dia. Dengan asbab itu malam ini dia dapat rasa kasih sayang itu daripada kita. Malam esok, malam lusa, malam seterusnya dia paling awal datang sekali. Jangan tengok orang baru datang bisik-bisik dulu. Nampak dulu. Baru datang. Nampak. Nak masuk pintu mana pun tak tahu lagi. Pintu ada 3 sini, dia nak masuk pintu mana pun dia tak tahu lagi. Duduk dalam kampung Bakam tapi tak tahu nak masuk pintu. Nak buka pintu pun tak pandai tengok doa. Dia belum masuk. Hilang semangat orang tu nak datang sembahyang. Dia pun baru aja dengar di TikTok tu, dia tengok ceramah kuliah. Baru terbuka hati nak datang masjid. Tapi kita dah tengok dia tu macam rimau lagi tengok. Macam orang pelik. Padahal satu kampung dengan kita tu. Kenal, bukan tak kenal. Tapi tengok dia macam pelik. Semua orang ni pusing nangga dia seorang. Dia pun pelik. Semua kenapa orang tengok aku dekat aku seorang? Malam besok terkonfirm tak datang dah. Jangan. Biarlah dia baru pertama kali menjejak kaki ke masjid. Silakan masuk. Salam dengan dia, peluk dengan dia. Alhamdulillah. Malam tu kita sampai juga ke masjid. Syukur kami suka nangga kita. Alhamdulillah. Sama-samalah kita solat berjamaah. Dia pun rasa senang, hati seronok, hati. Malam besok nak datang lagi. Maka sebab tu tuan-tuan, jangan kata apa. Mata kita ini jangan nampak buruk kepada orang. Biar dia datang. Baru datangkah, selang-selang hari datangkah, biar dia. Lama-lama dia akan berlembut hati menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terakhir, dan jika engkau lihat orang kafir, maka kata olehmu di dalam hatimu bahawa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Mudah-mudahan barangkali dia masuk Islam dan mati di dalam Islam. Maka dia dapat bahagia dan diampun Allah akan segala dosanya. Macam tu juga. Sampai segitu sekali. Tasawuf ni
menyucikan hati ini diajar sampai begitu sekali. Bahkan tengok orang kafir pun tak boleh kata apa pada dia. Sebab boleh jadi orang itu Allah balikkan hati dia, dia jadi daripada kafir, dia jadi orang yang paling taat sekali, paling baik sekali dalam agama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, orang yang masuk Islam, mu'alaf masuk Islam, dia lebih hebat daripada kita. Rajin mengaji, rajin menuntut ilmu, rajin dia nak dapatkan kefahaman tentang ilmu. Kita yang dah lama Islam ni kadang-kadang buat tak endah, buat tak heran. Kadang-kadang kita ini datang ke masjid pun hanya sekadar nak memenuhkan waktu je. Contoh je tuan-tuan. Kita tak, wallahualam, kita tak tahulah di dalam hati kita niat macam mana. Kadang-kadang ada orang datang pun hanya sekadar nak penuhkan waktu, sekadar kerana malaslah isteri asyik bising-bising tanya bila nak pergi masjid, bila nak pergi masjid. Kawan duk tanya bila nak datang ke jemaah di masjid. Kita pun datang dalam keadaan tak berapa nak semangat tu tuan-tuan. Maka sebab itu kita pun tak berapa menampakkan keseronokan masuk rumah Allah Ta'ala. Orang yang datang betul-betul datang kerana Allah Ta'ala masuk dalam masjid ini, bismillah, bila masuk dari buka pintu tadi, bismillah, masuk kaki kanan, langkah masuk, dia dah rasa bahagia, seronok. Seperti mana tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, masuk Makkah, masuk Madinah, Masjid Nabawi, masuk Raudah, rasa macam mana? Ui, kalau di Makkah, kalau di Madinah tu, rasa macam apa? Macam seronok lah masuk Masjidil Haram. Rasa sayu hati, rasa sedap hati, rasa seronok hati. Di masjid kita di Kampung Bakam pun ada kapet, ada lampu bercahaya, berkilauan, ada aircon. Kenapa tak seronok masuk masjid Kampung Bakam? Taklah Ustaz, di sana itu berkat, dapat pahala banyak. Situ pun dapat pahala banyak. Siapa-siapa pergi kerana ikhlas Allah Ta'ala. Kalau kita pergi Mekah sekalipun, masuk Masjidil Haram, dalam keadaan kita ini tak berapa seronok hati kita, pergi tak best pergi ke Mekah, pergi pun tak ikhlas. Kerana siapa? Kerana suami bawa, kerana isteri ajak, kerana adik-beradik yang beri tiket dengan kita. Bukan hati kita nak pergi sangat. Tak ada apa-apa juga. Sembahyang di Masjid Mekah. Tak ada pahala juga. Masjid kita, kampung kita ni, kalau kita langkah masuk dalam keadaan hati kita bahagia, seronok, dapat datang ke masjid, alhamdulillah, Allah beri aku hari ni kaki dapat berjalan, kaki aku masih kuat, dapat masuk masjid Kampung Bakam dalam keadaan seronok. Di situ dah pahala besar dah. Tak payah tunggu pergi Mekah, pergi ke umrah haji. Sini pun dah pahala besar. Kalau kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, jadi marilah sama-sama kita menyucikan hati kita daripada sifat sombong dan takabur ini, supaya takabur, sombong tidak akan membinasakan ibadah-ibadah kita, amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab kita ini belajar ilmu tasawuf ini, belajar tentang sifat-sifat yang mahmudah ini, Allah akan menghapuskan, memadam segala sifat-sifat keji di dalam hati nurani kita, insya-Allah. Wallahu alam, sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.